Dah nak retak dah, takkan tak nampak lagi. Semalam saya buat video pasal keliru dengan gabungan parti-parti politik. Kesian dekat ceplos-ceplos yang keliru. Saya juga bagi tahu bahawa tindakan parti bersama tidak bergabung dengan mana-mana parti adalah tindakan yang tepat. Kejap lagi saya bagi tahu kenapa. Tonton video ni sampai habis, jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Selama 24 tahun dalam tentera, saya dibesarkan dengan dua perkara ni. Esprit de corps dan camaraderie. Apa esprit de corps dan camaraderie ni? Esprit de corps adalah semangat berpasukan yang kuat, menekankan kesetiaan kepada organisasi atau pasukan, berorientasikan misi dan pencapaian bersama, melahirkan rasa bangga menjadi sebahagian daripada pasukan. Biasanya dibina melalui latihan, disiplin dan pengalaman bersama. Camaraderie pula adalah persahabatan dan kemesraan sesama anggota. Menekankan hubungan peribadi yang akrab, berorientasikan keselesaan dan sokongan sosial, melahirkan rasa seronok bekerja bersama. Biasanya terbina melalui interaksi harian dan saling mengenali. Saya buat infografi ini untuk senang faham. Esprit de corps fokus kepada semangat satu pasukan untuk mencapai matlamat bersama. Camaraderie pula fokus kepada hubungan persahabatan. Camaraderie tidak lahir dalam sehari. Esprit de corps pula tidak lahir hanya dengan kata-kata. Kedua-duanya dibina melalui masa, pengalaman dan perjuangan yang dikongsi bersama. Dalam konteks gabungan politik, esprit de corps boleh dikatakan sebagai semangat gabungan. Camaraderie pula boleh dikatakan sebagai semangat setia kawan. Sekarang saya nak tanya, korang rasa gabungan politik yang kita tengok sekarang ni, Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional, boleh kekal lama atau tidak? Dari aspek camaraderie, saya percaya boleh kekal lama. Tapi dari aspek esprit de corps, agak sukar untuk bertahan lama. Ada 5 sebab kenapa saya kata esprit de corps sukar bertahan lama. Pertama, identiti parti lebih kuat daripada identiti gabungan. Ahli UMNO tetap melihat diri mereka sebagai orang UMNO. Ahli PKR juga melihat benda yang sama. Sama juga dengan ahli PAS dan juga ahli DAP. Kedua, perbezaan ideologi. Dalam gabungan, parti-parti mempunyai sejarah, budaya dan ideologi yang berbeza. Apabila berlaku isu sensitif, setiap parti cenderung mempertahankan penyokong masing-masing. Ketiga, persaingan dalaman masih wujud. Walaupun bekerjasama, mereka juga bersaing untuk kerusi pilihan raya, jawatan kabinet, pengaruh dan kepimpinan masa depan. Persaingan ini menghalang pembentukan semangat gabungan. Keempat, tiada pengalaman bersama yang mencukupi. Dalam tentera, esprit de corps dibina melalui latihan, cabaran dan pengorbanan bersama selama bertahun-tahun. Dalam gabungan politik, kerjasama sering berubah mengikut keadaan politik atau keputusan pilihan raya. Dan kelima, matlamat gabungan mungkin terhad. Matlamat utama gabungan adalah membentuk kerajaan, menewaskan lawan dan mengekalkan kuasa. Selepas matlamat itu dicapai, keutamaan parti-parti mula berbeza. Sekarang, korang semua nampak tak? Kenapa masa dalam PKR dulu, saudara Rafizi Ramli minta kuatkan parti dan tak setuju dengan pendekatan rangkul semua. Kemudian dalam parti bersama pula, saudara Rafizi Ramli masih kekal tidak bergabung dengan mana-mana parti. Ada juga yang cakap, kalau tak bergabung, susah nak lawan dengan parti-parti dinosaur. Saya setuju. Saudara Rafizi Ramli dan saudara Presiden Parti Bersama pun pernah cakap, pintu terbuka untuk perbincangan. Tapi buat masa ni, Parti Bersama fokus kepada kuatkan parti. Sebelum kita nak pergi bincang, dekat belakang kita tu biarlah ada beribu-ribu tentera, kereta kebal dan misail. Barulah gaya. Saya juga percaya bahawa gabungan boleh dibentuk
tapi dengan syarat-syarat yang betul-betul ketat. Visi gabungan yang benar-benar dipersetujui. Berkongsi identiti gabungan yang lebih kuat daripada identiti parti. Mempunyai kepimpinan yang dipercayai oleh semua pihak. Menguruskan konflik secara konsisten dan membina budaya kerjasama dalam jangka masa panjang. Bukan sekadar ketika pilihan raya. Saya sebagai ahli parti bersama yang tak masuk PRN Negeri Sembilan, seronok tengok kempen selama 2 minggu akan datang. Masing-masing saling menyerang, seolah-olah lupa di kerajaan pusat mereka masih bergabung. Kadang-kadang ada juga serangan tersasar kepada parti bersama yang tak masuk bertanding. Walaupun episod kempen ni seronok ditonton, tapi episod keputusan PRN Negeri Sembilan lagi seronok. Dan apa akan berlaku selepas PRN Negeri Sembilan? Kita nantikan. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu persoalan kepada ceplos-ceplos Pakatan Harapan. Tanda-tanda gabungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dah sampai ke penghujung. Hati mesti sakit tengok gambar-gambar ni kan? Apa rancangan Pakatan Harapan masa PRM Melaka dan PRU 16 nanti? Masih nak rangkul semua ke? Atau lebih tepat, nak rangkul dengan siapa? Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.